mata kita ni dekat dalam mata tu dia tak ada sensation. So bila kita laser tu, bila cahaya bersentuhan dengan retina tu, tempat kita nak laser tu tak sakit. Sebab laser bukan operation. Laser tu pure laser, maksudnya tak ada luka, tak ada apa-apa, diguna cahaya. Kan? So bila patient cakap sakit tak laser? Jawapan tak. Kenapa tak sakit? Masa nak buat laser tu kita bagi buat kebas. Satu. Nombor dua, laser tu tak ada sensation sakit dekat dalam mata. Mata kita ni dekat dalam mata tu dia tak ada sensation. Kan? So bila kita laser tu, bila cahaya bersentuhan dengan retina tu, tempat kita nak laser tu tak sakit. Berapa lama laser tu? Sekejap je, bergantung pada koyak tu macam mana. Kalau koyak tu sikit, selalu 5 minit pun cukup. Koyak satu koyak ke kadang-kadang dia boleh banyak. Boleh, tapi kalau banyak koyak ataupun besar koyak, lamalah sikit. Okey. Kan? So laser tu dia bukan macam cataract operation, dia lain cerita kan. So lepas laser tu tak adalah patient kata lagi terang tak, lepas tu tak. Sama je sebenarnya. Sama saja. Dia cuma kita nak protect flow test tu lah, supaya anda tidak perlu melalui pembedahan. Ini untuk flow test yang bahaya lah kan.